Okay, selamat selamat pagi. Saya Fatin, supervisor JB Auto. Jadi hari ni kita call satu customer kita yang deliver kereta Proton Persona untuk dia. Jom tanya di talian siapa dia. Hai, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, boleh kenalkan nama dengan dari mana? Saya Rahmat Taufik. Asal daripada Kembangan Balakong, Selangor. Orang Selangor lah kiranya. Ya, betul. Okay, nak tahu dululah. Macam mana awak tahu JB Auto ni? Sebab awak tak pernah datang tengok kereta kan? Betul. Saya kata memang kata dah lama dah kata kenal JB Auto World ni daripada media sosial, terutamanya daripada YouTube Short lah. Okay, ada tengok TikTok kita juga tak? Ada juga. Kenapa banyak-banyak awak tengok tu awak pilih JB Auto? Sebab memang daripada dulu memang berkenan dengan JB Auto World. Sebab kereta dia pun semua memang cun-cun lah, cantik lah. Okay, jadi condition kereta lah yang awak dapat macam mana? Masa first tengok kereta tu sampai? Daripada first tengok, memang kata cantik kan. Memang kata nanti problem, tapi kita takut jugalah kalau dah kata sampai depan face to face tu takut lain. Tapi dah datang depan muka pun tetap juga Sama macam dalam gambar lah. Okey. Untuk servis kita boleh lah awak daripada 1 bintang hingga 5 bintang. Awak bagi servis JB Auto, servis resmi ni berapa bintang? kalau kata 5 bintang, saya akan bagi 5 bintang lah. Okey, terima kasih. Lepas tu nak tanya jugalah, awak pernah dengar tak Yuska bagi 5 tahun warranty? No, tak pernah lagi. Tapi dengan JB Auto kan awak dapat 5 tahun warranty kan? Ya, betul. So awak rasa 5 tahun warranty tu berbaloi ke ataupun cukup bagi awak? Bagi saya kata memang kata berbaloi lah. Sebab kata biasa pun kita use car, so tak expect pula nampak kata 5 tahun. Okey, terima kasih banyak. Jadi ada tak apa-apa saranan ke, cadangan awak ke kalau kita nak tambah baikkan lagi servis dekat JB Auto ni? Ataupun awak rasa dah okey dah servis JB Auto ni? Saya rasa buat masa sekarang ni memang kata dah tak payah nak panjang buat. Sebab memang kata service daripada dia sendiri tu memang kata clear, jelas, betul, memang cepat lah. Okey, terima kasih banyak. Nak recommend tak kawan-kawan untuk datang dekat JB Auto? InsyaAllah buat masa sekarang ni memang kata tengah memang recommend dekat dia beli, lepas tu sedang mara, nanti dia akan recommend dekat kawan-kawan pula. Okey, so far tu sahaja video review kita kali ni. Kami dekat JB Auto lah ucapkan tahniah dan terima kasih juga sebab sudi berurusan dengan JB Auto. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih banyak.